Okay guys, video kali ni kita nak claim RM100 reload pin. Kalau korang nak tahu kita tebus dekat dalam aplikasi apa, korang kena tengok video ni sampai habis. Tapi sebelum tu, siapa yang terlepas tengok saya 2 hari lepas, tengok saya pula dah. Siapa yang terlepas tengok video saya 2-3 hari lepas, lama betul 2-3 hari, seminggu lepas, lagi lama seminggu lepas. Bukan, aku ni salah cakap. Kau ni kenapa salah cakap? Lapas sangat ke? Tak ada agurau. Okay, siapa yang terlepas tengok saya lagi. Cuba cakap elok-elok. Mungkin sebab saya lapar guys, sebab tu dia cakap tak betul. Okay guys, siapa yang terlepas tengok video saya semalam. Kan semalam kita ada buat video, saya ada claim RM50.22 dekat dalam aplikasi Xworld. So saya dah dapat dah ada punya payment ni 3 bulan 3. Mungkin video ni kita upload hari Rabu ke Khamis, macam itulah. So nak tahu cara nak guna aplikasi Xworld ni, korang boleh tengok video saya 2 hari lepas. Dekat dalam aplikasi tu saya dah ajar korang cara nak dapatkan duit. So untuk video kali ni kita nak claim RM100 reload pin dekat dalam aplikasi Jang. Sebenarnya guys, duit ni saya nak claim nanti hujung bulan. Kita nak claim sekali dengan money pocket korang, dengan duit raya korang guys. Tapi disebabkan ramai orang suruh saya buat video cara nak claim, so kita buat je lah. Okay, cara nak claim dia nanti korang klik je dekat bahagian redeem. Kalau korang punya point dah cukup, lepas tu korang pilih korang nak withdraw masuk ke dalam bank ke, ataupun korang nak tukar dengan reload pin, ataupun korang nak tukar dengan top up percuma pun boleh, tak ada masalah. Itu duit korang, korang boleh tebus je apa yang korang nak. Contoh kalau korang nak claim 100, klik je dekat 50 ataupun RM100 2 kali. Ataupun kalau tak ada stok RM100, korang boleh tebus RM50 2 kali. Jadi korang plus 2 kali, lepas tu korang tekan redeem now. Nanti dekat bahagian sini korang kena isikan email korang, lepas tu korang tekan submit. Dekat bahagian sini korang kena confirm, pastikan email yang korang isi tu betul. Lepas tu korang tekan submit. Korang tekan confirm. Tadi submit, lepas tu confirm. Okay, ingat balik tadi submit, lepas tu confirm. So pastikan korang isi email korang dengan betul guys. Kalau salah korang isi email, nanti orang lain yang dapat korang punya reload pin. So lepas je korang tekan confirm, korang terus akan dapat reload pin. Klik je dekat bahagian profile, dia akan keluar macam ni nanti. So korang copy je reload pin, lepas tu buka dekat dalam korang punya Touch 'n Go, klik dekat bahagian add money, lepas tu korang tekan dekat bahagian e-wallet balance, lepas tu korang tekan dekat bahagian reload pin. Nanti korang masukkan je pin yang korang dapat tadi guys. Masukkan pin yang korang dapat tadi, copy siap-siap, lepas tu korang reload macam biasa. So tadi kita dah claim RM100, RM50. Kalau korang berminat nak buat duit dekat dalam aplikasi ni, korang kena tengok dulu cara daftar dengan betul. Cara nak daftar dia nanti kita ajar dekat hujung video. Sebelum tu saya nak bagi tahu dulu dekat korang, aplikasi Jang ni kalau kita nak dapatkan duit, kita kena buat task. Setiap task yang kita buat nanti kita boleh dapatkan duit. Tengoklah task berapa ringgit yang korang dapat. Dia selalunya paling rendah 50 sen, lepas tu ada RM1, RM1.50, RM2, RM3 sampai RM4. Tapi task dekat dalam aplikasi ni dia bukan ada setiap hari, dia akan masuk secara random. So kalau korang nak try, korang tengok dulu cara daftar dia. Pastikan korang daftar ikut macam mana saya tunjuk. Ataupun korang boleh tengok nanti dekat description video. Okay, jom saya ajar cara daftar, let's go. Okay, step yang pertama, korang klik dulu link dekat bawah video ni. Korang kena like dulu dorang punya Facebook page. Klik je dekat bahagian sini nanti untuk like dorang punya page. Lepas tu step yang kedua, korang kena isikan username korang. Username ni korang buat sendiri. Nanti username ni dia akan jadi korang punya code referral untuk dapat RM15. So masukkan username korang, masukkan password 2 kali. Lepas tu masukkan nama korang, nama penuh korang. Lepas tu korang pilih lelaki ataupun perempuan. Lepas tu korang isikan tarikh, tahun dan juga bulan kelahiran korang. Lepas tu lah bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Lepas tu korang pilih lagi bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Lepas tu tempat tinggal ni, ingat okay, benda ni yang paling penting sekali guys. Siapa yang nak daftar tempat tinggal, korang kena klik Selangor. Siapa-siapa pun kalau nak main, nak cuba aplikasi ni, tempat tinggal ni korang kena isikan Selangor guys. Lepas tu masukkan email korang, masukkan email 2 kali. Lepas tu korang isikan nombor telefon korang. Nombor telefon ni 6 kena letak dekat depan. Dia ada tunjuk contoh dah dekat bahagian bawah ni. Lepas tu dekat bahagian bawah sekali, benda ni yang paling penting. Kalau nak dapatkan RM15 bonus, korang kena isikan kod referral, use usery. Ataupun kalau korang download dah. Kalau korang daftar ikut link yang ada dekat bawah video ni, benda ni dia dah memang ada. Lepas tu korang klik dekat kotak bawah ni, korang tekan submit. So guys, lepas korang tekan submit nanti, korang kena verify korang punya email. Diorang akan hantar email dekat korang. So korang klik je dekat email yang diorang bagi tu untuk verify. Lepas tu korang download aplikasi Jang dekat dalam phone korang. Untuk Android boleh, iOS pun boleh juga guys. Lepas korang dah download, korang dah login, dah berjaya masuk dekat dalam aplikasi ni, korang jangan buat task lagi. Korang klik dulu dekat sini, dekat bahagian profile. Lepas tu korang tekan dekat sebelah kanan atas ni, gambar setting ni kan. Lepas tu korang tekan dekat gambar pensel ni. Dekat sini korang kena isi korang punya profile ikut macam mana saya tunjuk.
ikut je 100% macam mana saya tunjuk guys. Lepas korang dah settle isikan profile korang, baru korang boleh guna aplikasi ni. So dekat dalam aplikasi ni, kalau korang nak tebus reload pin, korang kena ada point, korang kena kumpulkan point, korang kena buat task. Tapi task dekat dalam aplikasi ni dia bukan ada setiap hari. Selalunya task dia akan masuk time-time event ataupun hujung-hujung bulan, ataupun seminggu mungkin 1 ataupun 2 kali guys. Cara nak buat task, korang klik dekat sini. Cara nak buat task pula, korang kena tengok dekat bahagian depan ni task apa yang korang dapat. Sebab apa? Setiap task dia punya cara nak buat berbeza-beza. Ada yang kena tengok video, ada yang kena post video, ada yang kena post artikel, berita. So tengok task apa yang korang dapat guys. Dan setiap task dia punya point pun berbeza-beza yang korang akan dapat. Ada yang 100 point, ada yang RM1, ada yang RM2, ada yang RM1.5, ada yang RM4, ada yang RM5. Tapi selalunya task yang harga RM3 ke atas ataupun RM4 ke atas, punya task tu diorang akan proses dulu. Bila korang dah settle buat task, diorang akan proses dulu. Kalau task yang kita buat tu betul, baru kita akan dapatkan point. Selalunya kalau task yang macam ni, yang RM1, RM2 ni, kita buat, kita terus akan dapat point.